Burung tempur hingga merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Amna Dania binti Aziz. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan AJ Terengganu. Kod sekolah saya TEA 5036. Saya memanfaatkan masa lapang saya dengan membaca buku. Saya juga bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang pakar bedah yang berjaya pada suatu hari nanti. Pada kali ini, saya akan mengupas salah satu novel kegemaran saya, iaitu Pelukis Jalanan karya Temeh Abdullah. Novel ini mempunyai 215 halamannya bercetak dan telah diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2016. Novel Pelukis Jalanan mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Temeh, merupakan seorang pelajar cemerlang dan pernah mendapat tajaan beasiswa untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Namun akibat kecuaiannya, beasiswa beliau telah ditarik semula. Akhirnya beliau menyambung pelajaran di United Kingdom dengan biayanya sendiri. Antara usaha yang dilakukan olehnya untuk menampung kos sara hidup termasuklah bekerja di restoran makanan segera dan menjadi penyanyi jalanan. Beliau pernah menghadapi kesempitan wang di mana hanya mampu makan nasi, garam, telur, bahkan hanya meminum air gula sebagai sumber tenaga. Apa yang paling menyedihkan, beliau pernah berpuasa demi menjimatkan makanan. Konflik utama bermula apabila Temeh dikhianati oleh rakan sekumpulannya Orange yang mengaku bahawa lukisan hasil tangan Temeh adalah miliknya. Tindakan tersebut menyebabkan Temeh disiasat oleh mahkamah pelajar. Namun dengan bantuan Jane, seorang pensyarah seni bina, kebenaran akhirnya terbongkar dan Temeh berjaya membersihkan namanya. Suatu hari di sebuah taman di kota London, Temeh mula melukis bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya. Hal ini telah menarik minat orang ramai. Karyanya mendapat sambutan sehingga berjaya dijual dan dari situlah bermulanya perjalanan Temeh sebagai seorang pelukis jalanan. Lukisan-lukisannya yang dipamerkan di Instagram mendapat sambutan sehinggakan beliau pernah muncul di artikel dan televisyen. Akhirnya Temeh berjaya mengatasi segala cabaran dan dikenali sebagai seorang pelukis jalanan yang berbakat. Hal yang menarik minat saya, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai untuk semua pembaca. Seterusnya, penulis menggunakan dialog yang realistik menjadikan watak lebih hidup. Pelbagai nilai murni yang dapat dijadikan sebagai teladan, antaranya kegigihan dan kesabaran. Sebelum saya mengakhiri bicara buku pada kali ini, saya amat mengesyorkan novel Pelukis Jalanan kepada anda semua. Anda boleh dapatkan novel ini di mana-mana kedai buku berdekatan. Akhir kata, pengajaran yang dapat disimpulkan daripada novel ini adalah kegigihan mampu membawa seseorang ke arah kejayaan. Sebelum saya mengakhirkan kalam, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Cantik sungguh si bunga melati, buat hiasan di hari raya. Mari kita sematkan di hati, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.